Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak upload existing database itulah yang mana kita dah simpan dekat dalam Excel ataupun Google Sheet. Okey, kita dah simpankan dia. Lepas tu kita nak uploadkan ke dalam sistem padu.ai. So, by default anda dah buatlah anda punya chatbot dan sebagainya. And then kita boleh pergi kepada all board. So kat sini kita boleh buka lah open board. Kemudian dia akan bawa ke paparan second layer kita, iaitu kita punya chatbot punya level kan. Yang tadi adalah workspace punya level, yang ini adalah chatbot punya level. So dalam chatbot punya level ni dia akan ada satu menu dekat bahagian belah kiri ni, dia ada bot user. So anda boleh klik kat sini bot user. Kemudian anda boleh klik pada button import. Import kat sini. So import ni kita boleh upload je lah, browse kita punya database kita tu yang mana kita dah simpan, ataupun anda boleh juga tengok dia tak ada pula tempat untuk kita tengok format dia macam mana lah. Cumanya basically dia akan ada kolom yang anda perlu ada adalah nama. Email ni tak wajib, okey. Anda perlu ada phone, okey. Nama dan juga phone ni lah, buatlah kolom dekat dalam anda punya Google Sheet tu. Okey, let's say katalah kita buat satu Google Sheet yang baru kan. Google Sheet. Saya suka pakai Google Sheet. Lepas tu kita akan download, dia akan jadi XLSX jugalah kan, sama je. So kolom ni letak je, sini adalah name dan ini adalah phone. Letak dua ni pun tak apa dah cukup dah. Kalau nak ada email boleh lah. Kalau anda ada email, boleh masukkan email juga. Dan sini itu je yang kita perlu buat, name, phone, email, ataupun mungkinlah ada status anda nak buat prospek dan juga customer ke, boleh juga, tak ada masalah. Okey, bila dah buat ni, downloadkan saja. Anda pergi je, masuk dekat download as a Excel. Lepas tu upload je dekat sini. So nanti dia akan adalah dekat dalam ini, dia akan keluar semua database yang anda upload. Cuma okey, bear in mind, anda perlu tengok juga database anda ada berapa dan berapa plan mana yang anda gunakan. Okey, so kalau tengok dekat sini, dekat bahagian dashboard dekat workspace anda ni, anda boleh klik dekat subscribe. Lepas tu anda boleh tengok dekat sini. Dekat sini dia ada 1000 bot user, 10,000 bot user, 11,000 bot user dan 50,000 bot user. So anda boleh tengok semula database anda tu berapa. Biasanya customer saya dia akan gunakan untuk 10,000 bot user je lah. So dia akan managekan dia dengan upload dan juga dia delete balik bila sometimes lah nak buat untuk broadcast ke apa kan, kita nak broadcast dulu kepada 10,000, dah settle semua tu, kita delete user dekat dalam kita punya bot. Okey, cara nak delete adalah sama juga, kita pergi dekat dalam kita punya bot user ni tadi. So kita boleh select je balik, selectkan je, ataupun kita boleh ambil lah yang ni 100 page ke, kita boleh selectkan. And then kita boleh bulk action. Lepas tu kita boleh delete bot user tu. So kita boleh delete bot user. So dia akan delete balik ke semua kita punya bot user tu. Lepas tu kita boleh upload pula database yang baru dan sebagainya. Itu cara jimat lah, cara kita nak jimat supaya kita tak perlu nak subscribe plan yang tinggi. So untuk subscription sebenarnya dia ada change plan. Ni pay now lah dekat sini. So kita kena pakai dulu, kena ada dulu. Jap saya tunjukkan dekat dalam CV chatbot. Yang ni okey, so dia ada add-on dekat sini. Bila kita dah subscribe mana-mana plan yang berbayar ni, dia ada juga untuk manage add-on. So di mana kita boleh tambah add-on dekat sini, dan kita bolehlah nak tambah untuk extra 10,000 user lagi ke. Kalau kita tak nak ambil yang ni kan, kita nak buat untuk 30,000 ataupun 20,000 user je. So kita ambil lah plan 299 ni. Lepas tu kita manage add-on, kemudian kita tambahkan satu lagi untuk yang ni pula. So dia ada banyak lagi add-on yang kita boleh masukkan lah. Bot users is lead kita. Okay, kalau members adalah admin, berapa ramai admin yang kita nak ada dekat dalam kita punya chatbot tu. Okay, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.